Hai guys, Assalamualaikum. Dan ini adalah motor pertama aku. Ini adalah DTM 200. Motor ni tinggi dan motor ni aku akad second hand. So banyak benda yang aku nak kena buat, yang aku nak try bawa. Kita tengok macam ni. Korang tengok aku bawa sekejap. Aduh, tak jumpa lah. So, motor ni macam besar gila dan tinggi untuk aku. Hari tu aku terjatuh sikit dekat parking sana dan tercalar sikit kereta aku. Aku tak tahu sama ada ini adalah pilihan yang betul ke tidak untuk aku punya first motor. Tapi inilah motor pertama aku.